sarjana, rasa kampung tetap kekal dari tangan yang penuh kasih, masakan jadi warisan bersih. Oke, assalamualaikum semua. Kembali bertemu di channel saya, Hamsia Misha. Oke, hari ini saya nak buat cemilan petang yang sederhana. Semestinya cara saya, Hamsia Misha, kita nak buat cemilan dari tepung pulut dan juga pisang. Sebelum kita memasak ataupun sebelum memasak, kita nak tunjukkan dulu bahan-bahan yang kita perlukan. Oke, kita ada tepung pulut, iaitu kita guna secawan. Tengoklah macam mana nanti ya. Kemudian kita ada inti kelapa ya, inti kelapa yang saya menggunakan gula putih, dan juga saya juga memasukkan sesudu 2 tepung custard, batu warna dia kekuningan sikit ya. Kemudian kita ada, tapi saya tak rekod ya, minta maaf ya, saya tak rekod ya masa buat inti. Macam biasa sahaja, cumanya saya masukkan tepung custard dan juga daun pandan dan juga gula putih, iaitu gula pasir. Kemudian di sini kita ada sedikit bijan, sedikit air untuk celupkan adunan nanti, dan juga kita ada gula pasir 1 sudu makan dan sedikit garam, dan juga ada 6 biji pisang lemak manis yang tak berapa nak besar ya, tapi saya dah rebus, juga saya tak rekod masa merebus ya. Itu sahaja bahan-bahan dia. Jom kita lanjutkan membancuh. Okay, kita tadi terlupa nak ambil air ya. Okey, ni air sedikit saja ya, sebab kita pun tak buat banyak, jadi kita gunakan air lebih kurang setengah cawan. Okey, jom kita nak tadi buang kulit pisang ni, dan kita nak lenyek pisang ni. Okay, kita dah rebus tadi ya, nampak ya, rupa dia. Pisang dia kecil-kecil je. Pisang dia kecil-kecil sangat. Okay, kita dah buang ya kulit pisang tadi. Kita lenyekkan menggunakan pelenyek lah, ataupun menggunakan apa sahaja, terpulang pada kreatif sendirilah. Ini cara saya ni, saya guna ni. Kalau nak di blender pun boleh ni, tapi saya hari ni mood nak melenyek, jadi kita tak guna blender. Dah lenyekkan pisang tadi, bolehlah kita masukkan tepung. Gitu, masukkan tepung ni sedikit demi sedikit dulu ya. Okey, kita nak masukkan gula dan juga garam ya ke dalam air sini. Nanti masuk sini. Nah ni gula dan garam saya masukkan ke dalam air ni. Kemudian kita aduk lah, atau kita gaul macam ni sampai dia hancur lah. Jadi kita menggunakan air suam ya. Okey, kita masukkan dalam ni sedikit-sedikit ya, jangan sekali harung ya, takut nanti kelembean. Okey, tepung kita ni agak macam lembik lagi ya, lembik sikit lah ni lembik sikit. Kita tambahkan suku cawan ya, tepung pulut tadi. Suku cawan kita gaul lah balik.
ataupun kita apa ya, gaul lah. Kalau bahasa ni kita apa ya, Haziq, bahasa kawan kita Haziq pun tak tahu, tak apalah, kita gaul je. Kita gaulnya sarung tangan ni buat tercabut-cabut. Besar betul lah, patutnya diri kita bubur getah kan, supaya dia tidak tercabut. Kita habiskan suku cawan tadi ya. Hasilnya kawan ya, doh kita tadi dia tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek ya, sederhana ya. Kita ambil sedikit doh ni. Kita ambil sedikit doh. Kita ambil sini. Biasalah ya, nak masukkan inti ke dalam dia. Ini masukkan inti tadi. Kita bulat-bulatkan macam tu ya. Kita letakkan sarung tangan kan. Sikit lambat apa, kita celupkan sikit sarung tangan kita ke dalam air, bagi dia apa ya, bagi dia licin gitu. Licin. Belum licin lagi ni. Kita ambil air, kita celup tangan dalam air, kita licinkan macam ni. Dia licin lah. Kalau tak terjunkan pun boleh je ni. Diterjunkan dalam air boleh, tak terjun pun boleh. Ini cara saya ni, saya cuba ya, tidak terjunkan dalam air, macam saja ya. Terus langsung kita letak ke dalam bijan. Bijan biasa lah, macam ni ya. So, kita buatlah sampai selesai. Dah selesai, kita goreng. Jadilah onde-onde goreng ya, macam ni. Kita ambil lagi adonan tadi, sama juga kita buat bulat-bulat macam ni. Bulatkan dulu, tekan di tengah dia. Mana orang yang dah biasa buat, dia tahu dah buat kan. Tapi bagi orang yang tak pernah buat, ini satu apa ya, tips lah. Macam tu, masukkan inti tadi, apa tu, macam ni kan. Kiranya dia tebal, kita ambil dari situ ya. Bulatkan. Macam tadi balik juga ya, celup tangan dalam air. Macam tu ya. Nak bagi dia agak sedikit licin kan. Betul tak Aziz? Aziz ni pendiam orang ni, suara dia susah sikit. Dia macam ala-ala Jamal Abdillah, suara dia susah nak keluar. Macam ni. Masukkan ke dalam bijan. Terjunkan ke dalam bijan tu, kita tekan-tekan sikit. Tekan-tekan ataupun kita hentak-hentakkan dia macam tu. Jadilah dia. Dan sejak jadilah benda ni. Kita buatlah sampai habis. Ni kita tunjukkan 2 sahaja. Selebih itu saya tak rekod lah ya. Macam ni lah. Kawan-kawan, inilah hasilnya yang kita dah bentuk tadi. Dapatlah 8 biji kuih ya. 8 biji kuih onde-onde cara saya. Jom langsung kita menggoreng. Kita dah panaskan minyak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
minyak apa ya Haziq? Minyak ni daripada apa ya Haziq? Semalam kita buat konten cucur, jadi baru 2 kali pakai minyak ni, sayang nak buang. Apa lagi Haziq ya, sayang nak buang, kita guna lagi lah, gitulah. Kita goreng dia sehingga dia masak ya, menggunakan api yang sederhana besar. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kalau kecil sangat dia serap minyak kan. Okey, kita tunggu sehingga dia masak. Okey kawan-kawan, inilah hasil dia, kuih onde-onde cara saya. Biasanya orang buat daripada inti dari kacang hijau ataupun kacang merah, tapi saya kurang suka makan kacang, jadi saya gantikan dengan inti kelapa. Okey, kita tunjuk hasil dia. Kita ambil yang bahagian agak sikit ni. Ini semua panaskan. Okey, buka dia, dalam dia sangat panas ya kawan-kawan, saya tak boleh nak makan ya. Saya cuma tunjuk betapa lembutnya kuih ini. Lembut sangat, kan? Panas sangat, tak boleh makan lagi. Okey kawan-kawan ya, moga memberikan sedikit sebanyak manfaat ya bagi kawan-kawan saya di luar sana. Sangat sedap, sangat wangi ya dia punya inti itu. Kita menggunakan tepung custard ya. Ya kawan, jumpa lagi ya di lain konten. Okey, sampai sini ya Haziq. Haziq kata sampai di sini saja. Dia cakap sampai di sini saja kita konten kita. Moga jumpa lagi di lain konten insya-Allah. Terima kasih banyak ya kawan-kawan. Gitu. Assalamualaikum.